kita ni adalah pertubuhan bukan kerajaan, dan kami Muslim Malaysia ini dia tidak terlibat dengan mana-mana badan parti politik. Ia ni menjadikan asbab untuk menyampaikan rezeki tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi alhamdulillah kita patut pertama sekali ucapkan syukurlah kepada Allah SWT kerana rezeki berbagi ni lah. Saya Imam Tua mungkin Gomano dekat terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana memberi bantuan kepada mungkin saya Gomano. Amat-amat terima kasih lah, sungguh gembira lah dapat bantuan ni. Terima kasih.